Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Ashraf, wartawan cilik Sky Channel. Pada hari ini, SK Islah telah mengadakan watikah pelantikan kepimpinan murid bagi tahun 2026. Jom kita saksikan pemimpin-pemimpin muda SK Islah. Majlis ini disempurnakan oleh Sarjana Rizan binti Abdul Talib, Pegawai Perhubungan Sekolah Pegawai Polis Balai Polis Kota Baru. Untuk pengetahuan semua, seramai 591 pemimpin cilik yang telah dilantik pada hari ini. Objektif program ini melahirkan pemimpin yang bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan. Yang kedua, memperkenalkan kepada murid-murid barisan pengawas sekolah, pengawal pusat sumber, pengawas PRS dan barisan pengawas yang terdapat di SK Islah bagi sesi tahun 2026. Berjanji dan berikrar akan mematuhi undang-undang dan peraturan sekolah ini. Kings had their queens on the throne. We would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me. You wanna, but you can't. Nah. Think it's funny, but honey, can't run the show. Kami pihak sekolah dan seluruh jawatan kuasa mengharapkan agar pengawas yang dilantik pada hari ini dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan itu dengan baik, dan sememangnya pemilihan mereka ini adalah berdasarkan kriteria-kriteria yang telah kami gariskan, yang telah kita tetapkan, dan mereka telah memenuhi tahap yang kita inginkan, dan insya-Allah mudah-mudahan mereka mampu untuk menggalas tanggungjawab ini dengan penuh tanggungjawab dan penuh berdedikasi. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me. You wanna, but you can't. Nah. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake. There's only so much I can take. I'll show you how a real queen. Sekian sahaja daripada kami, Islah Terbang Tinggi. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.